Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami meninggalkan Brussels untuk meneruskan perjalanan menuju Freiburg di selatan Jerman. Perjalanan ini sebenarnya agak panjang. Namun pagi itu kami menerima satu kejutan yang cukup menggembirakan. Luxembourg sebenarnya langsung tidak berada dalam jadual asal lawatan kami. Tetapi alhamdulillah, tour leader kami bermurah hati membawa kami singgah sebentar di negara kecil ini sebelum meneruskan perjalanan ke Jerman. Kadang-kadang hadiah paling indah dalam sebuah perjalanan ialah persinggahan yang tidak pernah dirancang. Dia bagi kepada Belgium. Nampak tak monumen budak Luxembourg merupakan antara negara terkecil di Eropah, tetapi juga antara negara terkaya di dunia. Negara ini diasaskan sekitar tahun 963 daripada sebuah kubu kecil yang akhirnya berkembang menjadi sebuah negara moden dan makmur. Luxembourg juga merupakan satu-satunya Grand Duchy yang masih wujud di dunia sehingga hari ini. Cuba tengok belah kanan kita, nampak tak monumen yang border emas tu? Itu monumen Gefra. Gefra ni maksud kebebasan lah dulu-dulu zaman dan bawah tu adalah askar-askar yang duduk macam dia bagi crown lah kepada mereka. Cuba tengok belah kanan kita, cantik Setibanya di bandar, suasana tenang terus terasa. Bangunan lama masih dipelihara dengan baik. Jalan-jalan batu, dataran terbuka dan seni bina klasik menjadikan bandar ini sangat istimewa. Kami melihat beberapa bangunan rasmi dan bangunan bersejarah yang menjadi identiti bandar ini. Walaupun tidak mengetahui nama setiap bangunan yang dilalui, keindahan seni binanya cukup untuk membuatkan kami berhenti dan menghayatinya. Di hujung sana berdiri sebuah tugu peringatan setinggi 21 meter berbentuk obelisk dengan patung emas Golden Lady di puncaknya. Ia menjadi simbol kebebasan, pengorbanan dan ketabahan rakyat Luxembourg. Walaupun Luxembourg hanyalah sebuah negara kecil di tengah Eropah, semangat rakyatnya terpahat kukuh pada monumen ini. Istanbul Snack Restaurant. Istanbul Snack Restaurant. Istanbul Snack Restaurant. Silakan. Sandwich. Bawa apa? Kebab. Tolong ini sana. Mana? Oh, wajib. Ada apa pintu tak mau pintu boleh tengok pergi turun balik. Tidak berdelik. Nanti tu tak? Pagi? Okey, jom. Mana cara dia? Ikut. Bangun kemarin. Expo. Ya. Oh, ni tempat letak pokok. Simple. Apa ni? Salah satu yang menarik perhatian ialah monumen dan bangunan awam yang tersergam indah di tengah bandar. Di Eropah, bangunan lama bukan sekadar tinggalan sejarah,
tetapi masih digunakan dalam kehidupan harian masyarakat. Mungkin inilah yang membezakan bandar-bandar Eropah. Mereka bergerak ke hadapan tanpa melupakan akar sejarah mereka. Coca-Cola breakfast. Kami tiba di Hotel di Villa atau Dewan Bandaraya Luxembourg, dataran utama bandar ini. Bangunan bergaya neoklasik ini menjadi pusat pentadbiran bandar sejak abad ke-19. Di sisi dataran, patung-patung singa seolah-olah menjadi penjaga setia yang memerhatikan kehidupan warga kota dan para pelancong yang datang dari seluruh dunia. Kami mengambil masa untuk menikmati suasana bandar. Orang ramai berjalan santai, ada yang berbasikal dan ada yang sekadar duduk menikmati pemandangan. Luxembourg terasa aman, tersusun dan sangat mesra manusia. Apa ada? Sabar pukul apa? Ini sabar pukul apa tak? Sabar pukul apa? Tadi tu yang ada gantung-gantung tu. Ni ada tu. Ada ke? Tak balik. Selepas itu, kami menuju ke pasar minggu yang meriah. Gerai-gerai menjual bunga, buah-buahan segar dan pelbagai cenderamata tempatan. Di sinilah kami membeli bunga tulip serta beberapa cenderamata untuk dibawa pulang. Kadang-kala kenangan perjalanan bukan datang daripada mercu tanda terkenal, tetapi daripada perkara kecil seperti membeli bunga di sebuah negara yang tidak pernah dirancang untuk dikunjungi. Mana? Masuk. Buah. Mana? Ni. Kat. Kat. Oh. Cash okay. Cash. The yellow ones are so nice. Mom, the yellow ones. Nee. Oh, bau. Dana, was du wolltest heute erzählen, ne? 13.5. Ja. Okay, thank you. Banyak ladu sedang aku. Sana ke ada yang kering-kering tu. Ha? Ya. Ada makanan je lah ya. Tadi je lah apa ni. Kalau magnet tu je lah kot. And of course you want one. Boleh lah. One Coke and the Fanta. Luxembourg. Boleh? 19.
Kekal. Yang pedas. Kekal. Yang situ tadi? Tengok tu Nina. Tu Nina. Tu, dalam leher pula. Makan. Ni. Setelah puas berjalan, kami berehat di bawah sebuah lengkungan batu sementara menunggu bas. Ada yang berbual, ada yang menikmati minuman dan ada yang sekadar memerhatikan orang ramai lalu lalang. Saat-saat seperti inilah yang selalunya paling lama kekal dalam ingatan. Bersama-sama lah. Nasi. Nasi lah. Nasi belau. Tidak lama kemudian, tibalah masa untuk meneruskan perjalanan. Kami kembali menaiki bas dan meninggalkan Luxembourg di belakang kami. Sebuah negara kecil yang tidak berada dalam jadual asal, tetapi meninggalkan kenangan yang amat besar. Nah, banyak ah. Tak ada. Just keep. Baju. Awak punya motor ni? Oh. Enggak apa. Dia punya ni lambang sama macam Brazil semalam. Luxembourg. Okey, dekat sini haiwan-haiwan kucing semua kalau dia pergi malam jadi kafir. Sini memang dia tak ada apa haiwan-haiwan macam kucing atau anjing yang liar kat sini. Semuanya orang punya. Masya Allah, kucing pun tak ada kan? Kucing pun tak ramai. Tak membiak. Hamparan luas bunga rapeseed berwarna kuning keemasan terbentang sejauh mata memandang. Pemandangan ini sering dianggap sebagai salah satu simbol musim bunga di Jerman dan sebahagian besar Eropah. Bunga rapeseed bukan sahaja cantik dipandang, malah digunakan untuk menghasilkan minyak masakan dan biodiesel.
Sedikit demi sedikit, landscape mula berubah. Kampung-kampung kecil dengan rumah berbumbung curam mula kelihatan di sepanjang perjalanan. Kami kini semakin hampir Freiburg, sebuah bandar yang terkenal sebagai pintu masuk ke kawasan Black Forest. Bas terus bergerak menuju Freiburg di selatan Jerman. Rumah-rumah kampung dan pemandangan Jerman mula kelihatan di sepanjang jalan. Sebuah lagi destinasi baru menanti di hadapan. Brussels, Landsberg, Freiburg. 3 bandar, 3 negara dan 1001 cerita. Tengok kawasan-kawasan kat belah rumah sebelah sini nampak dengan apa? Ghost Town. Ada. Old school gila. Freiburg juga terkenal sebagai antara bandar paling hijau di Jerman. Bandar ini cukup mesra pejalan kaki dan penunggang basikal. Mungkin sebab itulah basikal kelihatan di mana-mana. Sebagai seorang penggemar kayuhan, pemandangan ini sudah tentunya menggembirakan hati. Kadang-kadang perjalanan itu sendiri lebih indah daripada destinasi yang ingin dituju. Setiap jalan membawa cerita. Setiap persinggahan meninggalkan kenangan. Dan setiap perjalanan mengajar kita untuk lebih menghargai dunia yang luas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya Az-Zahar. Terima kasih kerana bersama kami dalam catatan kali ini. Catatan Az-Zahar, cerita dari perjalanan dan kehidupan.